Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada semangat pemuda dalam Dewan Merdeka ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah, kita jagalah kelas ketua pemuda kita. Ada mantan-mantan ketua pemuda ni. Sebelum kita mulakan acara kita pada hari ini, terlebih dahulu saya selaku pengerusi tetap akan membuat akuan bersumpah bagi meneruskan perjalanan perhimpunan pada hari ini. Saya Wan Mat Hazlin Agil bin Wan Hassan, nombor kad pengenalan 830906146325 dengan keahlian UMNO bernombor 03177776, mengaku dan bersumpah bahawa dengan ini saya membuat pengakuan pada tarikh ini 15 Januari 2026, saya bukanlah seorang yang diisytiharkan sebagai muflis oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Ini merupakan pengakuan jujur dan ikhlas dari saya yang dibuat di hadapan perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat timbalan pengurusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Zarul Azmi bin Ramli. Yang kita hormati, yang kita kasihi, Ketua Pemuda kita yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, serta isteri yang bahagia Datin Dr. Fatin Nadirah binti Idrus. Yang berhormat Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Tuan Muhammad Hairi bin Mat Shah. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Naib Presiden UMNO Malaysia. Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Yang Bahagia Tan Sri Syarizat binti Abdul Jalil. Yang Bahagia Datuk Hasmuni bin Hassan. Dan juga yang berhormat Datuk Haji Muhammad Faizal bin Haji Ramli. Tidak kita lupakan yang berusaha Saudara Muhammad Hafiz bin Arifin, Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berusaha Saudara Muhammad Solihin Muhammad Taji, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan kita doakan sahabat kita Bendahari Saudara Naim yang sedang berjuang di Kinabatangan. Yang berhormat dan yang berbahagia ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri-Negeri, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, para perwakilan UMNO seluruh Malaysia. Yang kita kasihi dan amat berterima kasih kerana hadir pada persidangan Pemuda UMNO hari ini. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, mantan pemangku Pergerakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang ni popular, saya tahu lepas ni bunyi bising. Yang berbahagia Tuan Khairi Jamaluddin, mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berusaha Saudara Muhammad Izzat Afifi Haji Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Yang berusaha Saudara Muhammad Fazrin Ismadi bin Fauzi, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS. Yang berusaha Saudara Muhammad Nazrin Faiz bin C. Abdul Aziz, Presiden Pertubuhan Alumni Parlimen Belia Malaysia. Yang berusaha Saudara Abdul Hakim Hafizi Hamizan, Presiden Pertubuhan Perdana Nasional. Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali, Presiden Gerakan Beli 4 Beli Malaysia. Dev kehormat, rakan-rakan media serta saudara-saudara yang dihormati sekalian. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang ke Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO bagi tahun 2025. Dan semestinya kita sebagai orang Melayu, saya sentiasa diingatkan oleh Sekretariat, terima kasih kepada Sekretariat kerana membekalkan saya dengan 2 rangkap pantun. Boleh ya? Dari jauh dekat datangnya kita,
laksanakan tanggungjawab sebagai pemuda. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang pemuda seluruh negeri. Baik budi Tuan tidak terperi. Berhimpun kita sekali lagi, semoga mendapat restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Pertama-tamanya, marilah kita merakamkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana di pagi yang mulia ini kita diberikan kesihatan yang baik untuk berhimpun bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli parti Keramat UMNO, khususnya pemuda UMNO, dan tahun ini kita buat di Dewan Merdeka. Untuk makluman kepada semua perwakilan, pada tahun ini Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO dihadiri seramai 1,133 orang perwakilan yang terdiri daripada 36 orang exco, 13 ketua pemuda negeri, seorang setiausaha agung dan 3 orang wakil Majlis Kerja Tertinggi. Sebagai peringatan ringkas kepada perwakilan, segala urusan untuk beg perhimpunan, dokumen perhimpunan dan kad kehadiran berwarna biru sila rujuk dan maklumkan kepada urustia di sebelah pentas. Para perwakilan juga diminta untuk tidak merakamkan perjalanan mesyuarat ini. Saya dengan penuh rasa hormat ingin memulakan persidangan ini dengan menyeru agar kita semua hadir sebagai pemuda yang matang berfikir, tertib dengan tuturnya, dengan tinggi budi pekerti. Kita berkumpul bukan sekadar untuk mengulangi sejarah, tetapi kita juga nak menulis lembaran baru. Pemuda bukan penonton, jauh sekali sekadar pengikut. Kitalah penjunjung harapan bangsa, membawa suara keluarga di kampung, pekerja di bandar, mahasiswa yang mencari masa depan dan generasi muda yang menagih arah perjuangan. Amanah yang kita pikul hari ini bukan kecil para perwakilan. Ia adalah kepercayaan yang diwarisi kepada kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan UMNO ini terus kekal relevan, dihormati dan memimpin pemikiran anak muda. Maka marilah kita menjalankan sidang ini dengan penuh disiplin dan maruah. Dewan ini bukanlah medan bertikam lidah, tetapi gelanggang memperkukuhkan fikiran, menyatukan tenaga dan mengangkat martabat perjuangan. Biarlah badai melanda di luar dewan, tetapi saf pemuda tetap teguh berdiri kerana perjuangan tidak pernah menunggu sesiapa. Jadi bagi melicinkan perjalanan perhimpunan kita pada hari ini, diminta untuk semua perwakilan dan pemerhati yang hadir menjaga disiplin yang baik, dan janganlah kita ni melakukan tindakan-tindakan yang boleh mengundang perkara atau keadaan yang kurang menyenangkan. Dan sebagai peringatan perkara-perkara yang ditegah ketika berucap dalam perhimpunan, bila semua dah naik syekh nak berucap ni, kadang-kadang kita lupa. Saya nak ingatkan supaya janganlah kita menggunakan bahasa yang kasar, yang tak sopan, menimbulkan syak wasangka serta bersangka buruk ke atas ahli parti. Usul-usul dan ucapan hendaklah tidak menyentuh kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah atau yang telah diputuskan pada perhimpunan-perhimpunan yang lepas. Marilah kita bersama-sama menunjukkan kematangan serta mematuhi peraturan yang telah digariskan oleh perlembagaan parti. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan memulakan perhimpunan dengan melafazkan ikrar bersama-sama. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ke semua perwakilan dan hadirin di dalam dewan ini berdiri untuk bersama-sama kita melafazkan ikrar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Bahawasanya saya, ahli pergerakan pemuda UMNO, dengan nama Allah berikrar dan berjanji untuk menunaikan tanggungjawab jujur amanah dan taat setia dengan merapatkan saf perjuangan, meletakkan kepentingan parti, mengatasi kepentingan peribadi demi kepentingan ahli dan parti,
kesetiaan kepada Presiden dan perlembagaan parti demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Berjanji menabur bakti dan memberi sepenuh kepercayaan dan sokongan kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan Barisan Kepimpinan Pemuda. Menjadikan pemuda UMNO terus gagah dan berani mempertahankan perjuangan ini, memelihara kesucian agama, maruah bangsa Melayu dan kedaulatan Ibu Pertiwi. Inilah dia taat dan setia, saya yang tidak berbelah bagi. Demi pemuda, demi UMNO. Sekian, terima kasih. Para perwakilan saya jemput duduk.